Salam sejahtera. Selamat datang ke Come Study with me, Elder Brock. Hari ini kita akan melihat 1 Samuel bab 16 hingga 18. Saul masih duduk di atas takhta Israel. Tetapi Tuhan sudah pun berfirman. Seorang raja boleh memegang mahkota untuk seketika. Dan pada masa yang sama kehilangan perkenanan syurga. Ke dalam saat yang tegang dan menyakitkan itu, Tuhan mengutus Samuel ke Bethlehem. Di sana, dalam sebuah rumah yang tidak disangka oleh sesiapa, Tuhan mula membangkitkan seorang gembala muda bernama Daud. Dalam bab-bab ini, kita akan melihat Tuhan memilih yang tidak kelihatan, menguatkan yang setia, menjatuhkan seorang gergasi, dan menyingkap apa yang boleh dilakukan kesombongan dan iri hati di dalam hati manusia. Dan melalui semuanya, satu kebenaran berdiri dengan jelas. Manusia melihat rupa luar, tetapi Tuhan melihat hati. Bab 16. Bab ini dibuka dengan duka cita. Samuel sedang berkabung kerana Saul. Dia telah mengasihi Saul. Dia telah berdoa untuk Saul. Dia telah melihat Saul naik. Dan sekarang dia telah melihat Saul jatuh. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hambanya duduk selama-lamanya dalam kesedihan. Dia menyuruh Samuel mengisi tanduknya dengan minyak. Lalu pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai. Kerana Tuhan berkata, Aku telah menyediakan bagiku seorang raja daripada antara anak-anaknya. Samuel teragak-agak. Dia tahu bahayanya. Jika Saul mendengar hal ini, Saul mungkin membunuhnya. Maka Tuhan memberi Samuel alasan yang sah untuk mengembara. Dia harus membawa korban dan menjemput Isai kepada persembahan itu. Perincian itu penting. Tuhan sering memajukan pekerjaannya dengan hikmat, kesabaran, dan masa yang tepat. Samuel tiba di Bethlehem. Para tua-tua kota gemetar melihat kedatangannya. Mereka bertanya, Adakah engkau datang dengan damai? Soalan itu memberitahu kita sesuatu tentang Samuel. Dia bukan sekadar tokoh lembut yang berjalan dari kampung ke kampung. Dia ialah Nabi Tuhan. Dan apabila dia muncul, orang tahu syurga mungkin akan menyingkap sesuatu. Samuel menjawab, dengan damai. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya. Lalu memanggil mereka kepada korban itu. Seorang demi seorang. Anak-anak Isai lalu di hadapannya. Eliab datang dahulu. Dia kelihatan kuat, tinggi, mengagumkan. Dan Samuel, seperti ramai daripada kita, mula dengan melihat apa yang dapat dilihat. Sudah tentu, fikirnya, inilah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi kemudian datang satu pembetulan yang sangat penting dalam tulisan suci. Tuhan berfirman, Jangan pandang rupanya, ataupun tinggi badannya. Kerana Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat rupa luar, tetapi Tuhan melihat hati. Kebenaran itu lebih besar daripada cerita Daud. Ia sampai terus ke dalam hidup kita juga. Kita menilai berdasarkan penampilan, image, keyakinan, kehadiran. Tuhan menilai sesuatu yang lebih dalam. Dia melihat keinginan, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan yang tersembunyi. Seorang anak demi seorang anak lalu di hadapannya. Abinadab, Syama, dan yang lain.
Jawapannya tetap sama. Tuhan tidak memilih mereka. Akhirnya Samuel bertanya kepada Isai, "Adakah semua anakmu ada di sini?" Isai menjawab dengan sesuatu yang hampir seperti fikiran kedua. "Masih ada yang bongsu. Dan lihatlah, dia sedang menjaga domba." Orang yang dipilih syurga pun tidak berada di dalam bilik itu. Dia berada di padang, bekerja, menjaga domba. Tidak dikenali. Samuel berkata, "Suruh dia datang. Kerana kita tidak akan duduk sehingga dia sampai ke sini." Dan apabila Daud tiba, Tuhan berfirman, "Bangunlah. Urapilah dia. Kerana inilah dia." Betapa besar saat itu. Anak yang bongsu, budak gembala itu, berdiri di tengah abang-abangnya. Sementara minyak dicurahkan ke atas kepalanya. Tiada takhta muncul. Tiada mahkota diletakkan di atas kepalanya. Tiada pengumuman umum disebarkan ke seluruh Israel. Tetapi syurga telah berfirman. Dan itu sudah cukup. Kemudian tulisan suci mengatakan bahawa roh Tuhan datang ke atas Daud mulai hari itu dan seterusnya. Baris itu penuh dengan makna kudus. Daud bukan sekadar dipilih. Dia juga diperlengkapi. Tuhan tidak memanggil seseorang, lalu membiarkan orang itu kosong. Apabila Tuhan memilih, Dia juga menguatkan. Tetapi sekarang bab ini menjadi lebih gelap. Roh Tuhan meninggalkan Saul, dan roh jahat mengganggunya. Hamba-hamba Saul menyedarinya. Mereka mencadangkan supaya seorang pemain kecapi yang mahir dicari. Seseorang yang muziknya boleh menenangkan raja. Dan tanpa Saul menyedari sepenuhnya maknanya, orang yang dibawa masuk ke istananya ialah Daud. Fikirkan pemeliharaan Tuhan yang senyap di sini. Sebelum Daud berhadapan dengan Goliat, sebelum orang ramai bersorak untuknya, sebelum Saul memburunya, Tuhan sudah pun menempatkannya di tempat yang dia perlu berada. Daud datang membawa kekuatan dan kelembutan. Dia digambarkan sebagai mahir bermain, gagah berani, bijaksana dalam perkara, dan Tuhan menyertainya. Itu gambaran yang indah tentang pemuridan yang sedang matang. Daud bukan hanya satu perkara. Dia boleh menggembala domba, memainkan muzik, bercakap dengan bijak, dan bersedia untuk peperangan. Dan apabila Daud bermain, Saul menjadi tenang. Dan roh yang mengganggu itu pergi daripadanya untuk seketika. Jadi bab 16 berakhir dengan satu ironi yang tenang. Saul mengasihi orang yang suatu hari nanti akan menggantikannya. Daud melayani raja yang tidak dijatuhkannya. Dia menenangkan pemerintah yang kelak akan berpaling melawannya. Itu juga mengajar sesuatu yang kudus. Hamba yang dipilih Tuhan masih rela melayani sebelum dia dipanggil untuk memerintah. Bab 17. Sekarang cerita ini berkembang daripada satu pengurapan yang peribadi kepada satu krisis kebangsaan. Orang Filistin berkumpul untuk perang. Israel berkumpul menentang mereka. Satu tentera berdiri di satu gunung. Tentera yang lain berdiri di gunung yang berhadapan. Dan ada lembah di antara mereka. Dan ke dalam lembah itu melangkah seorang gergasi. Goliat dari Gad. Tinggi. Berperisai. Bersenjata seperti kubu yang berjalan.
Dia bukan datang hanya untuk berlawan. Dia datang untuk mengaibkan. Dia memanggil seorang juara dari Israel. Seorang lawan seorang. Biar hasilnya menentukan nasib kedua-dua tentera. Pagi dan petang. Selama 40 hari. Dia mengulangi cabaran itu. Dan Saul, bersama seluruh Israel, sangat takut dan tawar hati. Skim suasana yang Daud masuki. Dia tidak dihantar sebagai askar. Dia dihantar oleh bapanya dengan roti, gandum, dan keju untuk saudara-saudaranya serta ketua mereka. Daud datang sebagai seorang pelayan. Tetapi pelayanan itu meletakkannya tepat di tempat di mana iman diperlukan. Apabila dia tiba di perkemahan, tentera sedang bersorak untuk perang. Kemudian Goliat tampil lagi dan mengeluarkan cabarannya. Orang Israel lari daripadanya. Mereka bercakap tentang ganjaran, kekayaan, dan anak perempuan raja. Tetapi Daud mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada ancaman tentera. Dia mendengar penghinaan terhadap Tuhan yang hidup. Maka dia berkata, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sehingga dia berani mencabar tentera Tuhan yang hidup." Perhatikan perbezaannya. Israel melihat seorang gergasi. Daud melihat seorang manusia yang telah mengangkat suaranya menentang Tuhan. Ketakutan melihat saiz. Iman melihat perjanjian. Abang sulung Daud, Eliab, mendengar dia bercakap dan menjadi marah. Dia menuduh Daud sombong. Dia mengejeknya. Dia menganggap yang paling buruk tentang niatnya. Selalunya begitulah iman diperlakukan sebelum ia dibenarkan. Tetapi Daud tidak terperangkap dalam pertengkaran itu. Dia hanya berpaling daripadanya dan terus bercakap. Skim hikmat. Tidak setiap tuduhan memerlukan jawapan yang panjang. Berita itu sampai kepada Saul, dan Daud dibawa kepada raja. Kemudian datang salah satu pengisytiharan keberanian yang agung dalam tulisan suci. Janganlah hati sesiapa pun menjadi lemah kerana dia. Hambamu ini akan pergi dan berperang dengan orang Filistin itu. Saul memandang Daud dan menjawab tepat seperti yang akan dijawab oleh perhitungan manusia. Engkau hanya seorang muda. Dia seorang pahlawan sejak mudanya. Tetapi Daud mempunyai sejarah tersembunyi bersama Tuhan. Dia menceritakan kepada Saul tentang singa dan beruang, tentang melindungi domba ayahnya, tentang penyelamatan, perjuangan, dan pembebasan. Keyakinan Daud bukan datang secara rawa. Ia telah dibina di tempat-tempat sunyi. Kemenangan umum di lembah akan tumbuh daripada kesetiaan pribadi di padang. Kemudian Daud mengucapkan kata-kata yang menyingkapkan pusat hatinya. Tuhan yang melepaskan aku daripada kaki singa dan daripada kaki beruang. Dia akan melepaskan aku daripada tangan orang Filistin ini. Itu bukan keyakinan pada diri sendiri. Itu ialah ingatan perjanjian. Daud mengingati apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan ingatan itu menjadi keberanian bagi peperangan sekarang. Saul menyuruh dia pergi. Dan kemudian cuba memakaikannya dengan baju zirah diraja. Tetapi Daud tidak dapat bergerak di dalamnya. Dia belum biasa dengannya. Jadi dia menanggalkannya. Sebaliknya dia mengambil apa yang dia kenal. Tongkatnya, pengumbannya, dan 5 batu licin dari anak sungai.
Perincian itu juga penting. Iman tidak menuntut kita berpura-pura menjadi orang lain. Tuhan boleh menggunakan apa yang sudah Dia letakkan dalam tanganmu. Lalu Daud berjalan masuk ke lembah itu. Goliat melihatnya, lalu menghina dia. Seorang budak, masih muda, bukan seperti yang dia jangkakan. Dia mengejek Daud, mengutuknya, dan berjanji akan memberi dagingnya kepada burung dan binatang buas. Tetapi Daud menjawab dengan salah satu kesaksian yang paling tidak dapat dilupakan dalam Perjanjian Lama. Engkau datang kepadaku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Tuhan bagi tentera Israel, yang engkau cabar. Daud sedang berkata, pada hakikatnya, pertempuran ini bukan akhirnya tentang aku, dan bukan akhirnya tentang engkau. Ini tentang kemuliaan Tuhan. Dia meneruskan, pada hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi mengetahui bahawa ada Tuhan di Israel. Dan satu lagi kebenaran. Pertempuran ini milik Tuhan. Skim pusat seluruh bab ini. Pertempuran ini milik Tuhan. Bukan kerana Daud tidak akan berbuat apa-apa, tetapi kerana dia tahu siapa yang dilayaninya semasa dia bertindak. Kemudian semuanya berlaku dengan cepat. Goliat bergerak ke hadapan. Daud berlari menuju pertempuran. Bukan menjauh. Menuju ke arahnya. Dia mencapai ke dalam bagnya, mengambil sebiji batu, melontarkannya, dan mengenainya pada dahi orang Filistin itu. Gergasi itu jatuh tersungkur ke tanah. Daud menang dengan pengumban dan sebiji batu. Tiada pedang di tangannya. Kemudian dia mengambil pedang Goliat sendiri dan menyempurnakan kemenangan itu. Orang Filistin melarikan diri. Israel bangkit. Tentera yang tadinya membeku dalam ketakutan, kini marah mengejar. Itu juga patut diperhatikan. Iman seorang jiwa kepada Tuhan boleh membangkitkan keberanian dalam ramai orang lain. Daud memulakan hari itu sebagai budak penghantar makanan. Menjelang penghujungnya, dia menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk memecahkan ketakutan sebuah bangsa. Tetapi mesej sebenarnya lebih dalam daripada kemenangan atas gergasi. Intinya bukan Daud percaya kepada Daud. Intinya ialah Daud percaya kepada Tuhan. Bab 18. Selepas lembah Ela, hidup Daud berubah dengan cepat. Kemenangan tidak membawanya kepada hidup yang mudah. Ia membawanya kepada hubungan, politik, kesetiaan, iri hati, dan bahaya. Bab ini bermula dengan salah satu persahabatan yang paling indah dalam tulisan suci. Yonatan, anak Saul, melihat Daud, mendengar dia, dan jiwanya berpaut kepada jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Itu sesuatu yang sangat kuat. Pewaris takhta Saul mengasihi orang yang suatu hari nanti akan menggantikan ayahnya. Yonatan cukup mulia untuk bersukacita dalam apa yang Tuhan sedang lakukan, walaupun itu menuntut harga daripadanya sendiri. Kemudian Yonatan membuat perjanjian dengan Daud. Dia memberikan jubahnya, pakaiannya, pedangnya, busurnya, dan ikat pinggangnya. Ini lebih daripada kasih sayang. Ini penghormatan.
Maruah. Kesetiaan perjanjian. Yonatan melihat rahmat Tuhan atas Daud. Dan dia tidak bersaing dengannya. Itu jarang berlaku. Dan kudus. Sementara itu Daud pergi ke mana sahaja Saul mengutusnya. Dan dia berkelakuan dengan bijaksana. Ungkapan itu penting. Kerana ia muncul lagi dan lagi dalam bab ini. Daud berkelakuan dengan bijaksana. Dia bukan hanya berani dalam krisis. Dia juga tetap teguh dalam tanggungjawab. Saul meletakkan dia atas orang-orang perang. Dan itu menyenangkan hati rakyat. Hamba-hamba Saul juga senang dengannya. Jadi seketika, nampaknya semuanya mungkin berjalan baik. Tetapi kemudian datanglah lagu itu. Apabila perempuan-perempuan keluar dari kota-kota Israel, bernyanyi dan menari, mereka meraihkan kemenangan. Saul telah membunuh beribu-ribu, dan Daud berpuluh-puluh ribu. Itu hanya satu baris. Tetapi ia menyalakan api di dalam diri Saul. Dia sangat marah. Perkataan itu tidak menyenangkan dia. Dan sejak hari itu, dia memerhatikan Daud. Baris itu sangat dingin. Saul memerhatikan Daud. Iri hati mengubah cara seseorang memandang jiwa yang lain. Apa yang dahulu nampak membantu, kini terasa mengancam. Apa yang dahulu membawa kelegaan, kini membangkitkan kebencian. Dan apabila iri hati diterima masuk, ia jarang kekal kecil. Keesokan harinya, ketika Daud bermain muzik di hadapan Saul seperti sebelumnya, Saul memegang lembing di tangannya. Daud masih melayani. Saul pula sudah merancang. Kemudian Saul melontar lembing itu, berfikir untuk memakukan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya. Dan Saul melakukannya sekali lagi. Di sinilah iri hati mula menunjukkan wajah sebenarnya. Ia bukan lagi sekadar harga diri yang terluka. Ia ialah keganasan yang sedang bertumbuh dalam hati. Saul takut akan Daud. Kerana Tuhan menyertai Daud. Dan telah meninggalkan Saul. Ada satu lagi tragedi di sini. Saul tidak digerakkan untuk bertaubat. Sebaliknya, dia semakin terancam oleh bukti bahawa perkenanan Tuhan ada pada orang lain. Skim yang dilakukan kesombongan. Ia tidak sekadar mahu berkat. Ia tidak tahan melihat berkat itu berada pada orang lain. Maka Saul menjauhkan Daud daripada dekat dengannya. Dan menjadikan dia ketua atas 1,000 orang. Mungkin Saul berharap bahaya akan memakannya. Mungkin dia fikir tanggungjawab awam akan menghancurkannya. Tetapi Daud terus keluar masuk di hadapan rakyat. Dan sekali lagi tulisan suci mengatakan bahawa dia berkelakuan dengan bijaksana dalam segala jalannya. Dan Tuhan menyertainya. Baris itu terus berulang kerana skim rahsia sebenar kenaikan Daud. Bukan daya tarikan sahaja. Bukan tenaga perang sahaja. Bukan sorakan orang ramai sahaja. Tuhan menyertainya. Seluruh Israel dan Yehuda mengasihi Daud. Kerana dia keluar masuk di hadapan mereka. Saul kemudian mula menggunakan perkahwinan sebagai perangkap. Mula-mula ada merab. Saul menawarkannya. Tetapi bukan sebagai pemberian kasih. Dia berharap orang Filistin akan membunuh Daud. Daud menjawab dengan rendah hati. Siapalah aku? Katanya pada hakikatnya. Sehingga aku menjadi menantu raja.
namun merap diberikan kepada orang lain. Kemudian Saul mendengar bahawa Michal, anak perempuannya, mengasihi Daud. Sekali lagi Saul melihat alat, bukan anak perempuan. Sekali lagi dia merancang. Dia menetapkan harga pengantin yang kejam. 100 kulit katan orang Filistin. Itu satu lagi perangkap. Satu lagi cubaan untuk menyerahkan Daud kepada maut. Tetapi Daud menyambut tugas itu. Bukan dengan ragu-ragu, tetapi dengan tegas. Dia dan orang-orangnya membunuh 200 orang Filistin. Dan Daud membawa jumlah penuh itu kepada Saul. Maka Michal diberikan kepadanya sebagai isteri. Dan Saul melihatnya dengan lebih jelas sekarang. Tuhan menyertai Daud. Michal mengasihi Daud. Rakyat memihak kepada Daud. Dan bukannya menjadi lembut. Saul menjadi semakin keras. Dia menjadi semakin takut akan Daud. Dan Saul menjadi musuh Daud terus-menerus. Perkataan terakhir itu penting. Terus-menerus. Iri hati Saul kini bukan lagi suasana hati yang sementara. Ia telah menjadi permusuhan yang menetap. Namun begitu, bab ini berakhir dengan Daud yang terus berhasil. Pemimpin-pemimpin orang Filistin keluar. Dan setiap kali mereka keluar, Daud berkelakuan lebih bijaksana daripada semua hamba Saul. Sebab itu namanya sangat dihormati. Jadi bab 18 memberi kita kehangatan dan amaran. Kehangatan itu ialah Yonatan. Persahabatan perjanjian. Kesetiaan tanpa mementingkan diri. Kasih yang bersukacita dalam pekerjaan Tuhan pada orang lain. Amarannya ialah Saul. Kesombongan. Perbandingan. Iri hati. Ketakutan. Keganasan. Dan berdiri di antara dua reaksi itu, ialah Daud, yang masih berkelakuan bijaksana, masih melayani, dan masih bergerak ke hadapan di bawah tangan Tuhan.